CJ Esports. Inilah dia perlawanan yang penting untuk mereka selangkah lagi menuju ke peringkat akhir ataupun peringkat international. Jadi kita lihatkan bagaimana kali ini Amzik membawa keluar dia punya Harith pula, sebab sebelum ini kita nampak kekerapan dia menggunakan Gringa, tapi bertukar tangan pula Innocent yang akan menggunakan Gringa di bahagian goal lane. Okey, untuk fasa permainan semestinya CJ Esports dan juga SRG lebih kurang sama juga seperti hari semalam untuk mengelakkan daripada adanya kesilapan pada fasa awal permainan. Jadi untuk kita tengok macam mana mereka nak bergerak dengan fasa awal permainan ini, lebih kepada nak bergantung juga siapa yang akan memberikan fokus kepada fasa awal permainan. Cumanya untuk pasukan SRG OG ialah bermain pada awal-awal pagi ni sebenarnya, namun fokus mereka adalah untuk dapatkan pemain bahagian tengah. Lihat macam mana damage yang besar dikeluarkan oleh Chiku Sekais. Nyawa yang hampir kurang daripada separuh, namun berjaya pula untuk bergerak fokus untuk mendapatkan dia punya purple buff terlebih dahulu. Masih lagi awal, memandangkan mereka pun nak tunggu masuk ke pergerakan tetaran pertama. Tapi kalau kita tengok pada segi emblem set pun tak ada apa yang terlalu special yang ditunjukkan oleh kedua pasukan, masih lagi normal. Cumanya untuk pasukan SRG OG dan juga CJ Esports sekarang ni, lebih kepada mereka nak pastikan yang farming tu mencukupi, baik daripada Sekais ataupun untuk Gary. Kali ni nak tengok macam mana rotasi mereka mungkin akan berubah sedikit sebanyak. Yums dan juga Valence, rotasi mereka nampak agak berbeza, ia seimbang. Cumanya kalau pada fasa permainan membenarkan untuk Yums bergerak dengan terlalu selesa, itu mungkin akan jadi satu tidak tanduk yang agak kurang baik untuk pasukan CJ Esports nanti. Ya, kita tengok bagaimana Innocent terus memberikan pressure kepada Amzik di bahagian goal lane. Lakukan freeze lane terlebih dahulu, itu akan memberikan kesukaran kepada diri beliau. Namun turtle yang pertama telah pun muncul di bahagian Riverland of Dawn buat waktu ini. Turtle yang pertama cuba untuk diberikan fokus terlebih dahulu, tapi untuk pasukan SRG OG mereka masih lagi menunggu kat bahagian depan. Oh, kita tengok Gary terpaksa untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Bagaimana VTX Strike telah pun dibuka. Lihat bagaimana Sekais tak dapat turtle, tapi Gram yang berjaya untuk peroleh turtle yang pertama. Chico akan cuba untuk memberikan tekanan. Flicker terpaksa untuk digunakan oleh Gram. Larikan diri terlebih dahulu. Fasa permainan dibuka langkah kanan dengan pasukan SRG OG Sport apabila berjaya untuk mengunci turtle yang pertama. Ram seolah-olah datang dengan adanya pemegang retribution yang kedua dalam permainan. Tapi untuk pasukan CJ Esports, masih lagi awal, kita masih lagi belum ada sebarang kill yang berjaya untuk didapatkan, baik untuk pasukan CJ Esports ataupun pasukan SRG OG. Dan bila tak ada sebarang kill, jumlah daripada sudut ekonomi pun tak adalah begitu ketara. Stormy tak ada dia punya VTX Strike. Apatah Dragon tidak terkena kepada sesiapa, tapi first blood berhasil untuk didapat oleh Yums. Balance akan dikejar, nyawa sikit rendah. Sekais masuk dengan penggunaan puncher, tapi Balance ada revitalize yang dibuka, namun tak ada masalah untuk beliau melarikan diri. Cantik sebenarnya teamfight yang dilakukan, tapi dalam masa yang sama Sekais yang beberapa kali juga mencuba untuk mengganggu farming daripada pasukan CJ Esports. Yums juga dah mula menunjukkan muka, namun dalam masa yang sama mereka patut tenang seketika sementara nak menunggu turtle yang kedua di bahagian atas. Kurang 1 minit sahaja lagi. Jadi untuk rotasi pada fasa pertengah permainan ini lebih kepada nak tenang saja, tapi Gary nyawa cukup rendah. Gary bahaya sebenarnya. Ujur Sekais tiada lagi penggunaan puncher yang boleh untuk digunakan, cuma untuk bergerak agresif, tapi Balance kedudukan berbahaya. Hampir saja menjadi mangsa, hilang. Balance dah tak ada. Satu pemain tumbang daripada pasukan CJ Esports. Amzik cuba untuk melakukan pertahanan di bahagian bawah, tapi dipancing beberapa kali oleh pemain pasukan SRG OG. Sekais agak licin bagaimana berjaya untuk menjalankan kedudukan. Oh, Yum dia dapat Chiku. Tapi kali ini zaman force yang dibuka oleh Amzik. Cuba memberikan tekanan kepada Yums, namun dia batu. Memang keras, sukar untuk ditumbangkan. Jarang orang pakai batu ni, senang nak jatuh sebenarnya. Jadi untuk Yums itu antara satu pergerakan yang cukup baik apabila berjaya untuk memancing skill set daripada pemain-pemain pasukan CJ Esports. Mungkin sekarang ni lebih kepada nak bertukar arah untuk pastikan turtle yang kedua juga berjaya untuk dikunci oleh mereka. Manakala untuk CJ Esports, kalau mereka berterusan, biarkan pasukan SRG OG berjaya untuk mengunci segala menuju objektif, tambahan pula turtle yang kedua mungkin akan berjaya untuk dikunci. Itu akan jadi satu perkara yang lebih sukar untuk CJ Esports kekal berada di posisi yang seimbang dalam permainan. Kita tengok bagaimana Yums punya penggunaan strategic charge sentiasa tepat pada waktunya menekan mana pemain yang berada dekat bahagian hadapan, tapi Gary akan jadi mangsa yang pertama. Malang sekali untuk diri beliau sebab sekarang telah ada penggunaan VTX Strike telah pun dibuka. Balance cuba untuk melarikan diri. Chico bersedia menjekat satu orang pemain kali ini, tapi ini adalah peluang terbaik sebenarnya untuk Selangor Giant OG Esports. Peluang yang cukup luas. Turtle yang kedua semestinya boleh didapatkan secara percuma saja untuk pasukan SRG OG tanpa sebarang gangguan yang mampu diberikan. Amzik cuba untuk masuk. Oh, tertinu chat tak kena kat dinding pula. Terlajak pula Yums. Ada penggunaan avatar of the Guardian. Yums cuba untuk melarikan diri, nyawanya sedikit rendah. Hampir saja jadi mangsa, tapi kita bagaimana Balance.
Hilang. Yums berjaya untuk melarikan diri. Nyawa yang seni menipis kulit bawang. Memang dah macam kulit bawang. Tapi Tekas berjaya juga untuk dapatkan Y3 di bahagian atas di saat pemain-pemain pasukan SRG OG yang lain memberikan fokus kepada pasukan CG Esports. Kita boleh tengok macam mana clearance wave di bahagian tengah juga tak jadi satu perkara yang sukar untuk Stormy lakukan. Pembersihan jadi lebih mudah untuk pasukan SRG OG. Tambahan pula pada sudut level pun nampak semakin jarak antara kedua pasukan. Namun baru masuk minit yang kelima, ada ruang lagi untuk pasukan SRG OG dan juga CG bertenang seketika. Untuk pasukan CG Esports, masuk minit yang kelima, hampir nak masuk minit yang ke-6. Mereka sekarang ini lebih kepada nak pastikan mereka boleh seimbangkan kedudukan mereka dengan pasukan SRG OG. Tapi kalau dah dekat posisi sekarang ni, bayangkan satu tembakan daripada Innocent dah boleh meletupkan suku nyawa. Itu macam seolah-olah bukan petanda yang baik. Y3 nyawa rendah. Innocent berjaya untuk mendapatkan Y3 terlebih dahulu. Chiku ingin melarikan diri tapi tepat. Double kill untuk Innocent. Bagaimana balance? Sekarang ini tinggal saudara pemain Selangor Red Giants OG Esports menjarakkan lagi perbezaan ekonomi. Amzik juga akan hilang. Stormy berjaya untuk mendapatkan kejatuhan ke atas pemain tersebut. Gary sekarang ini 1v1 bersama dengan Cram. Hanya ingin melakukan clearance saja. Ini seolah-olah bukan petanda yang baik untuk pasukan CG Esports apabila satu persatu objektif untuk pasukan SRG OG berjaya untuk mereka kuncikan. Satu persatu menara juga berjaya untuk didapatkan, seolah-olah membenarkan untuk pasukan SRG OG bergerak dengan cukup-cukup selesa. Tapi dalam masa yang sama juga untuk pasukan CG Esports, mereka berada di posisi yang cuba untuk dapatkan objektif pada sudut menara. Sekas di bahagian bawah kali ini cuba untuk melakukan clearance wave bagi pasukan SRG OG. Tapi dalam masa yang sama juga rotasi di bahagian bawah semestinya akan difokuskan lagi dan lagi. Amzik cuba untuk mendapatkan sekas di bahagian bawah, namun di bahagian tengah ada paksaan dilakukan. Oh, Yung cantik berjaya dapatkan Chiku, tapi menara masih lagi belum mampu untuk dijatuhkan. Sekai dekat bahagian bawah berjaya untuk menyelamatkan diri, tapi Yums dapatkan segala informasi terlebih dahulu. Sebab apa Turtle? Yang ketiga telah pun muncul pada waktu ini. Tumpuan yang akan diberikan terlebih dahulu. Tengok macam mana Yums melakukan zoning out, menyukarkan lagi pergerakan daripada pasukan CG Esports. Tapi Sekai tak ada masalah, tak ada retribution pun masih lagi mampu untuk mendapatkan turtle mereka yang ketiga. Ketiga-tiga turtle berjaya untuk didapatkan oleh pasukan SRG OG meskipun ada beberapa kali asakan dilakukan oleh pasukan CG Esports. Satu menara di bahagian atas berjaya untuk dirobohkan oleh pasukan SRG OG, mungkin akan fokus kepada menara di bahagian tengah dan mungkin di bahagian bawah juga akan diteruskan oleh mereka. Tapi untuk pasukan CG kita nampak meskipun mereka ketinggalan daripada sudut itemization mungkin, tapi kalau tengok dekat dalam kita punya item view pun tak adalah berjauh begitu ketara. Cumanya untuk posisi pasukan SRG OG, bila mereka dah berjaya untuk menjarakkan kedudukan ekonomi sebanyak 5,000 gol, itu membenarkan mereka untuk bergerak dengan lebih selesa. Ini bahaya ni Y3. Dah 3 orang tunggu dia. 3 orang. Dia hantuk pula dengan tertini charge. Y3 cuma untuk melarikan diri. Cram akan masuk semula dalam tower, Mat. Mega kill untuk Innocent. Dah 3-3 sampai. Macam mana Y3 nak selamatkan diri? 12 kill untuk pasukan SRG OG. Masih lagi kosong untuk pasukan CG Esports. Mereka seolah biarkan saja SRG bermain-main dengan posisi yang sangat-sangat selesa. Tetapi untuk pasukan CG Esports, mereka perlu dapatkan wake up call dengan kadar segera. Ya, masih lagi pagi, faham. Tapi kalau masih lagi pagi, tak berjaya untuk bangun dengan kadar segera, pasukan SRG OG akan bergerak dengan semakin selesa, dapatkan lagi segala nucuk objektif mereka, tambahkan lagi daripada sudut jumlah ekonomi mereka dan bersama-sama dengan kill. 6.3k gol sekarang ini untuk pasukan CG Esports juga SRG OG. Mereka jarakkan dengan lebih pantas dan seolah-olah berkatakan yang okey, CG Esports tak boleh nak tambah lagi jumlah ekonomi mereka. Ya, kita tengok bagaimana CG Esports masih lagi belum berjaya peroleh apa-apa kill. Mungkin pagi lagi, jadi mereka perlukan waktu untuk panaskan enjin dulu untuk mereka memberikan tumpuan lebih dalam perlawanan kali ini. Kita tengok bagaimana Innocent damage poking yang diberikan kepada Valence kurang 50% nyawa. Valence lepas terkena adanya Rhapsody daripada Innocent. Sakit. 9:30 pagi sekarang. Mungkin masih lagi belum berjaya untuk sedarkan diri seketika, ataupun masih lagi tak berjaya nak bersihkan segala tarik mata yang ada. Tapi untuk pasukan CG Esports, Amzik kali ini nampak macam mencuba untuk melakukan clearance wave di sisi kiri dan juga sisi kanan. Tetapi untuk pasukan SRG OG terus saja memberikan fokus dapatkan lot yang pertama untuk mereka. Dan ini seolah-olah memberikan lagi petanda-petanda yang buruk untuk mereka. Gary dah tumbang pula. Lot yang pertama berjaya untuk didapatkan oleh pasukan SRG OG. Ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka dapatkan menara dekat bahagian midlane kerana kekurangan manpower daripada pasukan CG Esports. Bagaimana menara
seakan-akan memang didapatkan dengan sangat mudah oleh pasukan SRG OG. Tengok macam mana damage yang besar daripada Depth Senata Innocent. Amzik nyawanya sangat-sangat rendah. Lord pada kali ini akan mula muncul di bahagian atas untuk pasukan SRG OG. Namun begitu untuk pasukan CG Esports pula, mereka perlu berada di posisi bertahan. Satu persatu menara berjaya untuk diratah, dirobohkan lagi dan lagi oleh pasukan SRG OG. Seolah tidak ingin berikan ruang langsung bagi pasukan CG Esports melakukan pertahanan. Lord bahagian atas mungkin akan mula masuk ke dalam perkarangan base pasukan CG Esports pada bila masa saja. Apabila satu lagi menara di bahagian atas berjaya untuk dirobohkan tadi, kali ini inhibitor turret yang mungkin akan dijadikan sebagai cagaran. Ya, pertahanan yang perlu untuk diberikan fokus bagi pasukan CG Esports. Tapi Valence, dia berada dekat bahagian yang cukup berbahaya. Ada penggunaan Avatar of the Guardian. Boleh saja untuk melarikan diri. Penggunaan Vertex Strike yang telah pun dibuka. Minion akan ditarik ke bahagian yang berbeza oleh Y3. Menyukarkan SRG OG untuk mendapatkan inhibitor turret dekat bahagian tengah. Namun Minion dah sampai dekat bahagian atas. Lihat bagaimana Sekais bergerak dengan sangat-sangat pantas. Gary tumbang mega kill untuk Sekais. Tapi kali ini Y3 juga akan lenyap. Valence berjaya untuk ditumbangkan. Chico adalah orang yang terakhir yang cuba untuk melakukan pertahanan. Satu saja Minion yang berbaki, tetapi Minion dah tak ada. Tunggu Minion yang seterusnya on the way. Kali ini untuk Chico tinggal bersendirian melakukan pertahanan, tapi Feder Strike daripada Stormy baru saja dilepaskan begitu saja. Ini adalah ruang untuk pasukan SRG OG. Chico sakit tu, tapi Crystal akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Mereka nak kill Chico dulu. Kemenangan yang pertama terus dikunci oleh Selangor Red Giants OG Esports. Pembukaan permainan yang cukup baik daripada pasukan Selangor Red Giant OG Esports dengan mata kemenangan yang pertama sekaligus menyukarkan sedikit sebanyak pergerakan pasukan CG Esports. Pusingan yang kedua nanti perlu untuk pasukan CG Esports reset dengan keadaan segera. Nampak macam mereka masih lagi belum bersedia untuk bangun pada awal pagi, tapi untuk pasukan SRG OG mereka